Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini 13 hari bulan Februari 2026, saya berjaya menunaikan sembahyang fardu Jumaat di masjid berdekatan dengan terminal bas NT di Ankara. Masjid ini memang tidaklah begitu besar, tetapi dia nampak macam teratur dan alhamdulillah saya dapat beberapa penemuan berdasarkan kepada cara bentuk sembahyang Jumaat yang diamalkan oleh masyarakat Turki. Yang pertama saya boleh sebut di sini, secara asasnya memang cara sembahyang Jumaat di sini dan juga di mana-mana negara Islam adalah sama, iaitu dimulakan dengan azan, dan selepas pada itu imam ataupun khatib akan naik mimbar untuk baca khutbah, dan dalam khutbah cukup dengan rukun dan sebagainya, dan selepas pada itu dia iqamat, mendirikan sembahyang 2 rakaat. Yang kedua, saya dapati kebanyakan masyarakat yang hadir ke masjid ini untuk sembahyang Jumaat adalah pemuda, mungkin umur bawah daripada 40-an. Ini mungkin disebabkan masjid ini terletak di pusat beli belah yang terbesar di Ankara. Jadi apabila mereka sudah bekerja dan rehat, datanglah menunaikan sembahyang fardu Jumaat sejalan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Dan yang ketiga, saya dapati khutbah di sini memang disampaikan dalam bahasa Turki, tetapi dibacakan ayat-ayat Al-Quran juga, sebab di antara rukun khutbah perlu dibacakan dalam bahasa Arab dan juga ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, saya dapati apabila khatib ke ataupun imam ke membaca doa, dia tak baca doa secara what we call nyaring, tetapi secara sulit. Mungkin amat menarik di sini kalau kita banding dengan masyarakat Melayu. Apabila mereka berdoa, sama ada berdoa dalam khutbah ke ataupun selepas sembahyang fardu ke, memang doa mereka bukan hanya secara nyaring, dia guna lagi dengan speaker untuk masyarakat luar tu dengar, tapi di sini tidak. Dan yang kelima, saya dapati di sini apabila dia sembahyang Jumaat dan juga sembahyang fardu yang lain, dia tak baca basmalah dengan kuat. Mungkin dia tak baca sebab ada setengah mazhab basmalah bukan sebahagian daripada ayat Al-Quran, tetapi mazhab Syafi'i berpendapat basmalah merupakan satu ayat daripada ayat Al-Quran Al-Karim. Jadi apabila nak sembahyang, baca Al-Fatihah itu untuk disempurnakan 7 ayat, dia kata basmalah Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat pertama. Itu mengikut mazhab Syafi'i. Tapi di sini dia tak baca. Mungkin di Masjidul Haram pun dia tak baca secara kuat, tapi mungkin dia baca secara senyap. Tapi di sini saya tak pastilah dia baca secara senyap atau tidak, semacam tidak baca. Tapi saya yakin itu adalah perselisihan pendapat di antara mazhab atau fuqaha, bukan fundamental. Yang pentingnya mereka juga baca Al-Fatihah dan diikuti dengan surah. Dan tadi saya dapati dia baca Al-Fatihah rakaat pertama diikuti dengan surah Al-Ma'un, dan rakaat yang kedua dengan Al-Fatihah dimulakan dengan Al-Fatihah dan diikuti dengan surah Al-Ikhlas. Jadi tidaklah begitu panjang. Mungkin imam pun tahu
masyarakat di sini perlu pergi kembali kepada tempat kerja masing-masing sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kita dah selesaikan sembahyang tadi, kita kena fantashiru, kita kena pergi ataupun kembali kepada tempat yang kita datang, mungkin bekerja. Fantashiru fil ardh. You have to spread on this earth in order to get Allah Subhanahu Wa Taala bounty. So amat menarik di sini. Mungkin kesimpulan yang lain, tanda-tanda khusyuk dan kesyukuran di antara masyarakat tempatan juga tinggi. Alhamdulillah. Dan masjid di sini adalah amat bersih. Ada wuduk pun memang bersih, tetapi sekarang musimnya sejuk, memang semua pakai jaket lah. Saya pakai jaket. Subhanallah walhamdulillah. Ini imam selepas sembahyang sunat dia baca benda ni lah. Okey, jumpa lagi. Wassalamualaikum.